Cara trade follow trend. Okey, hari ni kita nak share dekat US dollar, Canadian dollar. Ada satu kenaikan, dah berapa lama dia naik ni. Lepas tu dia ada macam biasa, dia buat pullback ataupun retracement. Lagi sekali dia naik. So kalau kita tengok kat sini momentum dia melemah, tapi secara keseluruhan still uptrend. Sekarang dia tengah buat satu lagi retracement. So kami expect price tu akan naik semula lah. So korang boleh cuba untuk buy. Okay, sebelum korang trade tu pastikan korang check dekat Forex Factory. Pergi saja dekat Google, tulis Forex Factory dan pergi dekat forexfactory.com. Tekan dekat kalender atas ni, korang boleh tengok jadual trading lah. Macam hari ni kejap lagi pukul 10 lagi 4 minit US dollar ada news. So US dollar punya currency akan bergerak banyak sikit daripada biasalah. Tu untuk US dollar, Canadian dollar ni kita boleh fokus untuk buy sebab risiko korang rendah. Boleh tengok stop loss dekat belah kiri. Sini level korang set stop loss bawah daripada level previous low, dan take profit korang paling kurang korang kena ambil lagi tinggi daripada previous high. So setup simple saja. Boleh layer. Yang penting korang follow trend, jangan cuba melawan trend sebab lagi tinggi kebarangkalian untuk trend tu sambung kenaikan. Okey, kalau korang ada masalah untuk daftar account ke, ada masalah nak tanya cara-cara trading ke, kami akan bantu korang. Caranya korang perlu chat DM kami di IG, TikTok, Prof Duit, follow Telegram Prof Duit untuk dapatkan signal dan tips harian pasal trading. So jangan lupa subscribe dekat YouTube channel Prof Duit dan kami akan ajar korang for free. Jumpa lagi dalam video akan datang.